Boleh tak ustazah ngajar ngaji ambil duit sebagai upah? Boleh. Boleh. Kerana apa? Kerana ada sahabat dibaca Fatihah upah 10 ekor kambing dan dia ambil. Faham? Dia pergi di satu kampung tu Tok JKK, dia kena ketik di kala jeking, bekok kaki, dah cakap nak lama obat dah jadi apa. Panggil Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat-sahabat ikutlah dia. Abu Sa'id ni sahabat besar. Gigi dia kata, boleh aku nak berubat, tapi kena upah. Dah apa, aku upah 10 ekor kambing kalau baik. Faham? Dia pun baca Al-Fatihah, tiup di kaki. Dapat 10 ekor kambing. Baiklah tu. Bila dapat 10 ekor kambing, yang pakat bakar. Malang bakar makan. Separuh sahabat makan, separuh lagi tak berani makan. Takut haram. Pasal apa? Takut jadi penunggang agama, jual ayat Quran. Pasal apa? Pasal baca ayat Quran dapat upah. Jadi ada sahabat takut nak makan. Faham tak lagi? Faham jadi esok gigi puk ke Nabi. Hak dah makan tadi dah puas hati. Pasal rasa tak sedap rasa. Kalau dapat hadiah biasa tak apa. Ni pasal baca Fatihah, tiba-tiba nak tukar dengan kambing. Kan dapat upah baca Quran. Faham? Gigi puk ke Nabi. Apakah hukumnya baca Fatihah dengan upah 10 ekor kambing? Faham? Kerana Abu Sa'id Khudri semalam ada orang sakit, dia minta upah 10 ekor kambing, dia baca ayat Quran. Nabi tak kata boleh ke tak. Nabi kata ada tak lagi? Kalau ada lagi kambing kena akan sikit. Halal ke haram? Halal. Faham lagi? Cuma kita kalau mengajar orang jangan niat nak akan upah. Faham? Kita minta upah, hukumnya kurang afdal. Kalau orang beri duit boleh ambil, kerana Nabi orang beri hadiah, Nabi terima. Dan Imam Pak Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali ngajar khalifah beri wang mah 10,000 dinar, mereka terima. Yang tak moleknya kita nak pergi ngajar minta biting orang. Nak panggil saya ngajar boleh, deposit 1,000, lagi jadi 1,000 pula. Sudah kerja dah. Faham?